Guys, I lapar lah. Boleh tak masakkan I something? Selamat datang ke Bengap Chef. Tas hari ini adalah biskut. Disebabkan saya lapar, anda hanya mempunyai 5 minit untuk menyiapkan hidangan ini. Bermula dari sekarang. Saya rasa Budi tu sengaja nak buat tas saya. Saya tak ada buat apa pun. Najib satu. Saya rasa dia memang betul nak sabur saya lah. Dia sengaja nak langgar. Rendang sikit. Dah pesan dah. Kau nak tak daun pisang? Dia kata tak nak. Tu end up dia curi saya punya. Lepas tu dengan muka dia macam Ya, semua masalah saya. Daun pisang tu saya memang tak nak pakai. Tapi sebab bila saya dah buat plating, rasa macam tak cantik. Sebab tu saya minta sikit je, bukan banyak, sikit je. Saya rasa can be better lah. Saya tak sengaja langgar Banik sebab kita dalam kitchen memang agak sempit. Saya tak rasa Dan tu tak sengaja sebenarnya. Memang ada benda personal yang dibawa ke dalam competition ni. Telur tu tak balance ke? Ni selamat untuk dimakan tak? Selamat, Chef. Ada basuh tangan tak sebelum Sudah, masak? Chef. Sudah, Chef. Tadi pergi tandas, ada cuci tangan tak? Sudah, betul. Anda ada masa 2 minit lagi. Masa sudah tamat, tangan semua ke atas. Peserta pertama, Budi. Apa nama masakan awak ni? Masakan saya ni ala burger, diberi nama Big Mac Seafood. Saya rasa masakan awak ni boleh pergi jauh. Terima kasih, Chef. Jauh dari saya. Next. Seterusnya, Farid. Apa nama masakan kau ni? masakan saya berasaskan sarapan kegemaran rakyat Malaysia yang diberi nama Kuki Mangai. Sodapnya. Lagi sekali. Kuki Mangai. Sodapnya. Saya rasa masakan kau ni luar biasa. Terima kasih, Cik. Tak, awak kat luar. Masakan awak ni biasa je. Next. Saya tengok hidangan Chef Farid tu macam biasa, tak ada biasa sangat. Macam dia memang tak patut ada dalam rancangan ni. Peserta ketiga, Den. Apa nama masakan awak ni? Masakan saya berkonsepkan bento yang diberi nama bento kushairi. Tak sangka macam ni pun ada. Terima kasih, Chef. Sebab memang tak patut ada. Next. Banik. Apa nama masakan awak ni? Masakan saya berkonsepkan Chinese food. Dia beri nama Full Means Cracker. Awak tahu apa bezanya antara awak dengan kuda belang? Tak tahu, Chef. Tak ada beza. Dua-dua tak erti masak. Next. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba saya jadi kuda. Peserta terakhir, Najib. Ayo, besarnya halnya. Apa nama masakan awak ni? Hidangan saya menggabungkan unsur etnik kreatif dan juga barat. Nama diberi Crispy Eng, di mana rendang boleh dimakan secara crispy. Tak masuk dek akal rasa dia. Terima kasih, Chef. Sebab memang tak masuk akal. Dah. Kita umumkan pemenang pusingan pertama. Pemenangnya adalah
Mia. Mia? Mia yang menang? Mana datang dia ni? I think it's quite ridiculous. It's so sudden, come up from nowhere. Christy, I think, is quite biased. Saya rasa lah kan, Mia tu dia bermakai lah. Saya nampak dia macam, dia tak kenal lah dengan dia tu. Pasal ada benda dia pakai ni. Mana main Mia Pada awal-awal tadi mana ada? Aku rasa dia backdoor lah, producer bawa masuk dalam lah benda ni. Mia tu macam okey kat Mia single lagi ke? Encah sambung. Mia, dia buat TO je tadi. Ada kaki, tak menang. Mia menggunakan ingredient yang sangat simple, biskut dengan teh tawar. Minggu ini tiada penyingkiran. Kita kembali semula minggu hadapan.